akhir-akhir ini ataupun dalam 5-4 tahun ini berlaku satu suasana politik yang sempit, politik yang cuba untuk memisahkan kita daripada segi agama dan kaum. Walaupun jelas sebagaimana yang ada dalam perlembagaan, sebagaimana yang ada dalam hukum negara, tetapi ada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab cuba untuk membakar dan memisahkan kita dengan sentimen agama dan kaum. Saudara-saudari, negeri ini negeri masyarakat pelbagai kaum. Negeri ini hidup dengan aman dan damai atas rasa kepercayaan dan atas rasa hormat menghormati dan faham memahami antara satu sama lain. Sebab itu menjadi tekad kerajaan negeri, di saat kita hormat dengan konstitusi, dengan perlembagaan kita turut meletakkan ruangan-ruangan kepercayaan itu. Kerana saya percaya tak ramai mereka-mereka yang ekstrim ini, mereka-mereka yang sengaja cuba untuk menyuntik dan membakar isu kaum demi kepentingan dan kepuasan peribadi. Mereka-mereka ini hanyalah untuk mendapat keuntungan sementara. Tetapi bila mereka diberikan peluang ataupun diberikan ruang, mereka akan melakukan kembali slogan perpaduan. Sebab itulah saudara-saudari, kerajaan negeri ini adalah kerajaan perpaduan dan kita mengambil keputusan untuk berpadu dengan rakan-rakan politik walaupun sebelum ini berbeza. Sebab apa? Sebab kita mahu negeri ini terus damai, negeri ini terus aman makmur, negeri ini terus stabil. Dengan kestabilan itu, kita dapat menghasilkan peluang-peluang ekonomi yang baik.